Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila masuk sahaja 1 Muharram, ramai yang menganggap itulah hari Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi benarkah peristiwa hijrah Nabi SAW berlaku pada bulan Muharram? Tahukah anda bahawa para ulama dan sejarawan menjelaskan bahawa penghijrahan Nabi SAW sebenarnya berlaku pada bulan Safar dan baginda tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal? Jadi mengapa kalendar Islam pula bermula dengan bulan Muharram? Dalam video ini kita akan melihat fakta sejarah yang sebenar berdasarkan sumber-sumber Islam dan mengapa umat Islam menyambut tahun baru hijrah pada bulan Muharram. Kita baru sambut Ma'al Hijrah. Ramai orang kata bulan Muharram itulah Nabi berhijrah. Nabi tak hijrah bulan Muharram. Nabi memulakan hijrah pada ujung Safar dan masuk ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Pasal apa bulan Muharram jadi bulan hijrah? Sebab Saidina Umar apabila nak membuat kiraan tahun, kerana dulu orang Arab ni dia tak ada tahun. Tuan-tuan pergi sebelah kita Siam ada tahun Siam, tengok tak? Berapa ribu tahun dia Siam. Orang Mesopotamia, tamadun di Egypt mereka ada tahun. Orang-orang Kristian mereka ada tahun. Tapi orang Arab dia tak ada tahun. Dia hanya ingat tahun melalui peristiwa. Amul Fil, tahun gajah. Masa tu tahun gajah menyerang Mekah. Jadi kalau dia nak ingat, macam tu orang tua-tua dulu kalau nak ingat tahun, dia tak ingat tahun macam kita, dia kata tahun kelam. Ada tak dulu? Kan? Tahun kelam. Dia ingat peristiwa tahun. Orang Arab pun macam tu. Tapi bila Saidina Umar ada pentadbiran, nak tulis surat kepada Maharaja, semua mereka tulis surat tarikh. Orang Islam tak ada tahun. Jadi berbincang seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahawasanya macam mana mereka berbincang. Akhirnya perbincangan macam-macam cadangan. Tahun kelahiran Nabi, Sayyidina Umar tak setuju, tak bersama dengan Kristian. Tahun kewafatan Nabi, tak setuju. Macam-macam. Akhirnya dia setuju tahun hijrah Nabi SAW. Kerana signifikan Nabi berhijrah. Jadi lepas tu nak carilah bulan apa nak mula. Yang terbaik ialah bulan Muharram. Kerana orang baru saja balik haji dan mempunyai azam yang kuat. Maka bulan Muharram. Maka dengan itu kita pun timbul bulan Muharram Nabi berhijrah. Tak. Tahun hijrah dikira daripada bulan Muharram. Nabi mula menghijrah pada penghujung Safar dan sampai ke Madinah pada Rabiul Awal. Wallahu a'lam. Dr. Dini, bila sambutan Ma'al Hijrah seringkali kita kaitkan bulan Muharram dengan hijrah. Betulkah hijrah Nabi berlaku di bulan Muharram? Hijrah Nabi SAW tidak berlaku di bulan Muharram. Cuma Muharram ini bulan pertama kalender Islam. Dan mengikut sejarah, kalender Islam ini mula-mula diadakan di era khalifah yang kedua, iaitu di era Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Di era Nabi SAW tiada takwim Islam, tiada kalender Islam. Sebagaimana yang diamalkan di Rom, di negara-negara mungkin China, India. Tapi di dunia Islam di zaman Nabi SAW tiada kalender Islam. Sesuatu tragedi ke sesuatu insiden yang penting dikaitkan dengan episod-episod tertentu. Seperti dikaitkan dengan tahun gajah dan seumpamanya. Tapi tak ada satu kalender khas. Maka mengikut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menceritakan ada seorang lelaki bertemu Umar Al-Khattab radhiyallahu an, mencadangkan supaya kalender takwim diadakan. Umar memandang baik pandangan itu. Khalifah menerima pandangan seseorang yang dirasakan ini suatu yang baik. Maka akhirnya mereka berbincang dan diputuskan untuk mengadakan takwim kalender dan timbul satu persoalan. Kalender ini tahun pertamanya nak kita mulakan bila? Kalender kena ada tahun pertama. The starting of the calendar. Tahun pertama nak mula bila?
tahun pertama, the first year of the calendar. Bincang punya bincang, ada yang mengatakan tahun kelahiran baginda, ada yang mengatakan itu dan ini, tapi Umar akhirnya bersetuju untuk memutuskan tahun pertama adalah tahun di mana Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaitan kalender dengan hijrah, kaitan itu sahaja berkaitan dengan hijrah. Jadi, tahun pertama kalender Islam adalah tahun di mana Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab itu mungkinlah bila kita sambut kalender Islam kita sambut Muharram, kita mungkin peringatkan diri kita tentang kalender ini tahun pertamanya dikaitkan dengan hijrah Nabi. Mungkin. Sebab itu disebut Ma'al Hijrah. Jadi Muharram ini kita bersama-sama dengan roh hijrah yang mana tahun pertamanya dikaitkan dengan tahun Nabi berhijrah. Mungkin sekadar itulah kaitan sambutan awal Muharram dengan hijrah. Tapi Muharram bukan bulan di mana Nabi SAW berhijrah. Mengikut syekh yang terkenal yang kitab sejarah beliau mendapat anugerah, iaitu Syekh Mubarak Furi. Ini seorang ulama yang telah menulis kitab, antaranya kitab sejarah Islam yang mendapat anugerah, iaitu Syekh Al-Mubarak Furi. Beliau mengatakan dalam bab hijrah Nabi berlaku pada bulan Safar. Lebih kurang pada tanggal 28 Safar. Kemudian baginda berhijrah, betul-betul berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Betul-betul baginda Nabi SAW berhijrah bulan Rabiul Awal. Keluar rumah 28 Safar. Keluar rumah 28 Safar. Betul-betul berhijrah, bertolak pergi ke Madinah adalah pada bulan Rabiul Awal sampai ke Madinah, memasuki kota Madinah lebih kurang pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di bulan hijrah Nabi sebenarnya bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Okey, itu sejarah yang perlu diperbetulkan terhadap mereka yang merasakan Muharram ini. Mereka duk nasyid lagu hijrah. Tak apa, nak menasyid lagu hijrah tu tak apa. Sehingga sebahagian merasakan bulan Muharram ini bulan hijrah. Itu kesilapan. Bulan Muharram bukan bulan hijrah. Telah pun kita sebutkan tadi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap tahun bila masuknya awal Muharram, masih ramai yang salah faham mengatakan bahawa Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Sebenarnya tak. Namun demikian, Muharram dan hijrah ada kaitan. Macam mana tu? Kami kongsikan fakta yang terdapat di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ini kitab sirah terbaik yang dapat award, dikarang oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi. Okey, dalam kitab ni menyebut bahawa Nabi bergerak pada tanggal 27 Safar bersamaan dengan 14 tahun kenabian. Dan Nabi bersembunyi di Gua Thur lebih kurang 3 malam. Dan selepas Nabi bersembunyi di Gua Thur, Nabi bergerak dan bertolak keluar pada Mekah pada 1 Rabiul Awal. Dan Nabi tiba di Quba, Nabi singgah di Quba pada 8 Rabiul Awal. Nabi berada di sana lebih kurang 3 ke 4 hari dan Nabi pun berjalan pergi menuju ke Madinah dan Nabi tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka Nabi tak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada 12 Rabiul Awal. Habis itu apa kaitan hijrah dengan Muharram? Okey, kita kena faham, orang Arab ni bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai seterusnya dah ada zaman jahiliah lagi. Tapi orang Arab ni jenis tak ada tahun. Dia ada bulan je. Dia ada hari bulan, dia ada bulan, dia tak ada tahun. Sebab tu orang Arab dia menentukan tahun berdasarkan apakah peristiwa besar yang berlaku. Contoh, apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, disebut tahun apa? Tahun gajah. Kerana apa? Pada tahun tersebut berlakunya serangan daripada tentera Abraha ke atas kota Mekah nak menjerang Kaabah. Maka tahun tu disebut sebagai Amul Fil ataupun tahun gajah.
Ada tahun berlaku banjir besar, dikenali sebagai tahun banjir besar. Ada tahun berlaku kemarau, dikenali sebagai tahun kemarau. Dia tak ada tahun macam 127 Masihi, tak ada. Dan ini berlarutan sehingga ke zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak buat apa-apa kerana dia 2 tahun penuh dengan konflik seperti keengganan mereka yang bayar zakat, murtad besar-besaran, sampailah tiba pada zaman Umar. Umar memerintah selama 10 tahun dengan penuh keadilan. Banyak reformasi yang dibuat oleh Umar dalam pentadbirannya, termasuklah memperkemaskan administration di dalam sistem khalifah. Diringkaskan cerita, ialah masa tu dia macam pening-pening bila tengok surat daripada luar-luar negara, tarikh sama tapi tak tahu tahun bila. Maka ketika itulah wujudnya tuntutan untuk diperkenalkan sistem takwim dalam Islam. Ij'alana 'indal a'ajim yawman hakadha wa sanatin hakadha. Disebut biarlah kita wujud seperti mana golongan bukan Arab, iaitu ada hari sekian, ada tahun sekian. Maka dibincang dalam kabinet Sayyidina Umar. Ada mencadangkan agar tahun Islam bermula pada tahun diangkat Nabi menjadi Rasul. Umar tak setuju sebab takut berlaku orang memuja Nabi melampau-lampau. Ada juga cadang pada tahun kelahiran Nabi. Pun Umar tak setuju, takut jadi macam Isa. Bincang punya bincang, ada yang cadang agar tahun permulaan takwim Islam pada tahun Nabi berhijrah. Maka Umar pun setuju. Maka yang kita ikut sekarang 1445 ni, maknanya selepas 1445 tahun Nabi berhijrah. Kemudian bila dah selesai tahun, timbul pula persoalan, bulan mana dianggap sebagai bulan pertama di dalam Islam? Ada cadang Ramadan, ada cadang Rabiul Awal, tapi akhirnya ada cadangan untuk bulan Muharram. Sempena dengan umat Islam baru pulang daripada haji dengan semangat yang baru, dengan azam baru, dengan tarbiyah di kota Mekah, di bumi Madinah. Maka Umar setuju untuk bulan pertama menjadi bulan Muharram. Jadi itulah kaitan antara hijrah dengan bulan Muharram. Adakah Nabi berhijrah pada bulan Muharram? Tak. Nabi berhijrah pada 12 Rabiul Awal, tiba di Madinah. Apa kaitan antara hijrah dan Muharram? Hijrah adalah tahun pertama takwim Islam ditentukan, dan Muharram adalah bulan pertama diputuskan oleh Sayyidina Umar di dalam kalender Islam. Yang paling penting, mari kita renung apakah pesanan Nabi SAW apabila baginda tiba di Madinah. Ucapan Nabi mengatakan, Ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'amut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyamun, tadkhulul jannah bisalamin. Maksudnya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan pada mereka yang memerlukan, hubungkanlah silaturrahim, dan bangunkanlah solat di waktu malam ketika orang sedang tidur. Nabi kata, kamu akan ke syurga dengan selamat. Ucapan Nabi ketika tiba di Madinah adalah soal menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Selamat Tahun Baru Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan masuk pada Tahun Baru Hijrah kita, yang mana kita pun tahu yang tahun baru ini dimulakan dengan bulan Muharram. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram. Hijrah Rasulullah SAW berlaku pada bulan Rabiul Awal. Habis itu kenapa kita mulakan, kita kata 1 Muharram detik permulaan. Kenapa pula kita sebut mengenai tentang hijrah ni berlaku dalam bulan Muharram? Sebenarnya hijrah berlaku dalam bulan Rabiul Awal, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq, Al-Imam Ibn Hisham, even Al-Imam Ibn Kathir sendiri. Ibn Al-Qayyim pun menyebutkan yang mana hijrah Rasulullah sebenarnya berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Jadi kenapa kita mulakan tahun hijrah kita dengan bulan Muharram? Yang ini kita kena faham siapa yang membina kalender hijrah kita ini. Yang mengasaskan kalender hijrah ni adalah Saidina Umar, yang mana dia diriwayatkan bahawa Saidina Abu Musa Al-Asy'ari mengutuskan surat kepada Saidina Umar, dan dalam surat tersebut tidak ada tarikh. Lalu bila tidak ada tarikh, para sahabat ataupun para penasihat Umar mencadangkan agar dibina tahun Islam ataupun tahun hijrah, kalender hijrah itu sendiri. Lalu Umar mencadangkan agar tahun hijrah, tahun kalender umat Islam ni dimulakan dengan peristiwa hijrah. Ini bertepatan dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala sebutkan, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang dibina atas dasar takwa, iaitu Masjid Quba yang pertama kali dibina oleh umat Islam adalah ketika hari yang pertama, iaitu hari pertama itu hari hijrah. Hari hijrah. Tapi hari hijrah tak berlaku dalam bulan Muharram. Dia berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Kenapa Umar pilih bulan Muharram?
Ada yang kata kerana yang pertamanya kerana bulan Muharram ni dah selesai semua rukun Islam. Iaitu bulan Zulhijjah yang sekarang ni kita dah selesai buat haji, jadi puasa dah selesai bulan Ramadan, zakat dah selesai, solat pada setiap bulan, haji pun dah selesai pada bulan Zulhijjah. Maka selesailah semua rukun tersebut, maka dibenalah tahun baru kerana semua rukun tersebut telah selesai. Dan menurut menarik juga kenapa dimulakan tahun hijrah ni dengan bulan Muharram. Ini pada pandangan Syekh Hasanain Makhluf, yang mana salah seorang Syekh Azhar juga yang sebelum ini menyebutkan bahawa sebenarnya sekalipun hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram, tetapi persediaan dia bermula dengan bulan Muharram itu sendiri. Ini pada pandangan beliau. Jadi ini adalah sedikit perkongsian mengapa kita mulakan tahun hijrah kita ini dengan bulan Muharram, tidak bulan Rabiul Awal, kerana hijrah berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarak Furi, Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi menulis dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW keluar daripada rumah ketika hijrah tu sekitar 27 ataupun 28 bulan Safar. Nabi keluar di hujung bulan Safar. Nabi keluar di hujung bulan Safar dan Nabi duduk di Gua Sur selama 3 malam. Awal-awal Rabiul Awal barulah Nabi keluar daripada Gua Sur sampai ke Madinah kira-kira pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, sekitar itulah. Yang mana bulan Rabiul Awal merupakan bulan di mana Nabi SAW sampai ke Madinah. Nak beritahu apa? Kita dalam masyarakat Melayu kadang-kadang ada kepercayaan. Kita dalam masyarakat Melayu kadang-kadang ada kepercayaan bulan Safar ni bulan sial. Bahkan dulu ada di kalangan orang-orang kita siap mandi Safar. Tapi saya tak terlibat lah. Datuk Mufti saya tak tahu lah. Kan? Jadi kita mungkin pernah, sebahagian daripada kita mungkin pernah terlibat dengan mandi Safar nak tolak bala. Saya kata bulan ni bulan bala. Bahkan sebahagian ulama' mentafsirkan hadis Nabi. Bukan semua. Tapi ada sebahagian ulama' yang mentafsirkan hadis Nabi. La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada kepercayaan penyakit berjangkit dengan sendiri tanpa izin Allah. Tidak ada kepercayaan sial. Tidak ada kepercayaan bulan Safar. Sebagai ulama' mentafsirkan bulan Safar ni kerana orang jahiliah dok percaya bulan Safar ni bulan bawa bencana, bulan bawa bala. Maka Nabi keluar daripada Madinah, Nabi keluar daripada Mekah bulan Safar. Dia seolah-olah nak bagi isyarat lah. Kemenangan Islam ni bermula pada bulan Safar. Kemenangan dia bermula bila Nabi keluar rumah bulan Safar, masuk ke Madinah bulan Rabiul Awal. Cuma pada tahun hijrah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia tidak dikira daripada zaman awal lah. Nabi sampai bulan Rabiul Awal, tetapi perkiraan tahun tu tidak berlaku pada waktu Nabi SAW masih hidup. Di mana ia berlaku pada tahun pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab. Kira-kira pada tahun ke-17 ataupun pada tahun ke-16 hijrah. Barulah berlaku perkiraan tahun secara rasmi. Cuma jangan salah faham tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermakna sebelum tu orang tak kira tahun. Orang kira tahun. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas orang-orang Islam untuk buat haji. Bila nak buat haji kena tunggu bulan Zulhijjah. Dah tentulah ada perkiraan bulan. Bila ada perkiraan bulan baru boleh ada perkiraan tahun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Taala kata dialah, yakni Tuhanlah yang menjadikan matahari itu bercahaya. Dan Allah Taala menjadikan bumi itu Allah Taala menjadikan matahari itu bercahaya. Allah Taala menjadikan bulan itu cerah. Dan Allah Taala tentukan tempat jatuh, iaitu tempat dia terbit, tempat dia jatuh, tempat dia terbenam. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kamu semua boleh kira adadas sinin, bilangan-bilangan tahun dan bilangan-bilangan hisab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkiraan tahun tu dah ada. Tahun tu dah ada di zaman orang Arab. Cuma nak mula daripada tahun mana nak kira? Kalau kita tengok orang-orang barat, mereka kira tahun Masihi. Kalau kita tengok semua masyarakat ada perkiraan tahun. Bila masuk zaman Umar, sebelum daripada zaman Umar, orang Arab kira juga tahun. Tapi dia ambil peristiwa besar. Contohnya kalau ada peristiwa fil,
peristiwa serangan tentera bergajah, dia akan kira lah, dia kata 3 tahun sebelum Amil Fil, 3 tahun sebelum tahun gajah, ataupun setahun sebelum tahun gajah, 2 tahun selepas tahun gajah, dia akan kira. Bila ada peristiwa besar lagi, dia akan gunakan peristiwa tu untuk kira tahun-tahun berdasarkan kepada peristiwa yang besar. Sebab tu kita tengok di zaman Nabi ada yang dipanggil sebagai Amul Huzun, tahun duka cita. Kan? Tahun duka cita Nabi itu dikira sebab peristiwa besar. Ataupun di zaman Umar ada Amur Ramadah, tahun kemarau. Tapi bila masuk zaman Umar ni punya kerajaan dah jadi besar. Umar punya kerajaan dah jadi besar. Dia bukan hanya bergantung kepada rakyat Arab saja. Dah ada orang Arab, dah ada orang Mesir, dah ada sebahagian daripada Parsi, Syam pun sudah dibuka. Jadi sebahagian daripada manusia ada kiraan yang berbeza untuk tahun. Maka sebab itu Kabinet Umar, kan? Kabinet Umar mencadangkan agar dilakukan perkiraan tahun yang lebih sistematik. Sebahagian riwayat menyebutkan ada sebahagian daripada Gubernur Umar ni terima surat, tapi dia kata tak ada tarikh. Macam mana Umar? Kan ada juga orang komplain bila nak buat perjanjian, dia hanya tulis Syaban je. Syaban bila? Tahun bila? Tak bagi tahu. Supaya nak mudahkan kira perhitungan utang-utang ni, maka timbullah cadangan daripada Kabinet Umar bin Khattab untuk perkiraan tahun yang lebih sistematik. Maka Umar mengambil baik cadangan ini, maka Umar pun bermesyuaratlah dengan kabinet dia. Ada yang bagi cadangan supaya dikirakan tahun tu berdasarkan kepada Maulid Nabi, tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mencadangkan supaya tahun perkiraan itu berdasarkan kepada Mab'ath, tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dilantik menjadi nabi. Ada juga yang mencadangkan tahun itu adalah tahun hijrah. Siapa yang mencadangkan? Dalam riwayat menyebut Ali yang mencadangkan. Ada riwayat kata Ali yang mencadangkan, maka Omar suka dengan cadangan ini kerana Omar kata hijrah ini bagus kerana hijrah farraqat bainal haqqi wal batil. Ya. Farraqat bainal haqqi wal batil, yang membezakan di antara hak dan batil. Di sinilah permulaannya. Maka kemenangan Islam itu bergantung ataupun bermula daripada titik yang dipanggil sebagai hijrah. Maka sebab itulah hijrah itu dipilih oleh Umar bin Al-Khattab sebagai tahun perkiraan. Tahun perkiraan tahun-tahun Islam. Jadi kemenangan itu bergantung kita kata bermula daripada hijrah. Hijrah itu bermula. Bahkan kalau kita tengok sebenarnya dalam Quran pun Allah Ta'ala dah mengisyaratkan untuk tahun hijrah ni dikira. Sebab Allah Ta'ala kata la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Allah Ta'ala dalam Quran menceritakan tentang Masjid Quba. Ketika mana Allah Azza wa Jal mengecam pembinaan Masjid Dirar, masjid yang dibina untuk memecahkan orang Islam, iaitu masjid yang dibina oleh orang munafik. Allah Ta'ala sebut tentang, isyaratkan tentang Masjid Quba, dan Allah Ta'ala kata min awwali yaum, masjid yang dibina daripada hari yang pertama, seolah-olah nak bagi tahu peristiwa hijrah adalah hari yang pertama, kena kira daripada situ. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini isyarat yang dilakukan oleh Umar, dan pada hari ini ia memudahkan urusan umat Islam. Dan Umar pastinya telah melakukan satu sunnah yang hasanah, satu sunnah yang baik, memudahkan urusan orang Islam untuk mengira tahun. Bila dah kira tahun, dah kira okey, kita ambil yang hijrah. Mari pula bulan mana nak mula? Ada yang mencadangkan bulan Ramadan, ada yang mencadangkan bulan Zulhijjah, tetapi ada yang mencadangkan bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Umar kata bulan Muharram okey. Bulan Muharram okey. Kenapa bulan Muharram okey? Kerana bulan Muharram ini orang baru balik pada haji. Dia sesuai dengan azam baru. Biasa orang balik pada haji ini, bila buat haji, dia orang nak buat azam baru. Haji bulan Zulhijjah. Lepas bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Jadi Muharram tu sesuai untuk permulaan tahun baru sebab azam baru bermula. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam riwayat, Umar juga ada menyebutkan bahawasanya Muharram ini memang bulan yang awal di kalangan orang Arab dulu sebelum daripada zaman Umar sekalipun, orang Arab dah kira bulan Muharram tu bulan yang pertama. Memang dah kira begitu dah. Ya. Dan riwayat juga menyebutkan bahawasanya
azam untuk Nabi berhijrah itu bermula pada bulan Muharram sehinggalah diizinkan pada bulan Safar. Kenapa saya kata azam itu bermula pada bulan Muharram? Kerana Nabi kan bertemu dengan bertemu dengan puak-puak Ansar, puak Aus dan Khazraj ketika mana perjanjian Aqabah yang berlaku yang kali kedua tu. Dia orang buat haji pada masa tu. Haji berlaku pada bulan Zulhijjah, maka azam untuk berhijrah berlaku pada bulan Muharram sehinggalah diizinkan pada bulan Safar, Nabi keluar pada bulan Safar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah lebih kurang yang saya boleh ceritakan. Ini di antara pembaharuan besar yang dilakukan di zaman Umar dan hari ini kita masih gunakan. Hari ini sampai ke hari ini sistem itu masih ada sehinggalah kita pakai dan insya-Allah ia akan berterusan sampai dunia ini berakhir insya-Allah. Jadi silakan saudara Amin, cukuplah sekadar tu, wallahu a'lam. Alhamdulillah, daripada penjelasan tadi kita dapat memahami bahawa terdapat perbezaan antara peristiwa hijrah Nabi SAW dengan permulaan kalender hijrah. Menurut catatan sejarah, Nabi SAW mula keluar dari Mekah pada penghujung bulan Safar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Oleh itu, peristiwa hijrah itu sendiri bukan berlaku pada bulan Muharram. Namun begitu, apabila Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menetapkan takwim Islam, para sahabat memilih peristiwa hijrah sebagai titik permulaan kiraan tahun Islam kerana hijrah merupakan peristiwa yang membezakan antara fasa, kelemahan dan kekuatan umat Islam. Mengapa Muharram dipilih sebagai bulan pertama? Sebahagian ulama menjelaskan bahawa Muharram dipilih kerana ia datang selepas musim haji dan masyarakat ketika itu mula memasang azam serta perancangan baharu. Maka Muharram dijadikan permulaan tahun dalam takwim Islam. Jadi apabila kita menyambut tahun baru hijrah, ia bukan bermaksud Nabi SAW berhijrah tepat pada 1 Muharram. Sebaliknya kita memperingati peristiwa hijrah yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat Islam yang kuat dan berdaulat. Pengajaran terbesar daripada hijrah bukan sekadar mengetahui tarikhnya, tetapi mengambil semangat pengorbanan, keikhlasan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kali datangnya tahun baru hijrah, kita juga berhijrah daripada maksiat kepada taat, daripada kelalaian kepada kesedaran, dan daripada dosa kepada taubat yang sebenar. Jika anda mendapat manfaat daripada video ini, jangan lupa tekan like, kongsi dan subscribe. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman agama yang sahih kepada kita semua. Wallahu a'lam.